Selamat pagi geng, kami sampai dekat Ignot Hot Spring ni. Jom kita check it out jap. Tak silap, tak pasti free kena bayar, jadi kita tengok lagi. Tak ada sembang dengan reception, dia kata kalau nak masuk dalam kena bayar seorang $10 dewasa. Kanak-kanak free, tapi dalam tu ada swimming pool untuk nak mandi-mandi. Tapi kalau nak free, kita boleh check it out dekat tepi ni je. Tepi creek, sungai tepi ni memang ada natural hot spring. Untuk culuk-culuk kaki boleh lah. Dekat jalan kaki kami parking kat atas tu. Turun creek ni, bawah jambatan ni. Ini air panas dia. Pasal dia suam. Oh, sedap. So, yang depan-depan yang betul-betul hijau tu panas betul. Ini panas juga. Yang belah bawah pokok ni yang laluan air ni dia sedap sikit. Bersuam. Menarik lah, dia macam sungai tapi ada keluar air panas. Spot air panas keluar. Ni spot air panas. Spot air panas. Tapi air sungai masih mengalir lah, air sejuk kan. Tu ramai orang mandi sana tu sebab air tu sedap lah. Antara sungai dengan air panas mengalir. Dia suam-suam sedap lah.